Lesen setahun ni dah, geng. Alhamdulillah. Assalamualaikum, geng. Selamat pagi. Good morning. Good morning, YouTube. Alright, hari ni aku dekat Sabak Bernam. Tempat lain daripada biasa. Selalu kita orang turun dekat Kuala Selangor. Hari ni first time kita orang dekat Sabak Bernam. Aku tak sempat nak buat video dekat JT tadi sebab dah sampai lambat. Hari ni hari Ahad, alhamdulillah air agak laju sikit. Hari ni aku 3 orang, aku, Opi, P, Yus. 3 orang hari ni. Tapi 2 bot, lagi 1 bot ada dekat belakang. Dia orang 4 orang. So hari ni first time kita orang dekat Sabak Bernam. So kita tengoklah ada rezeki jenggo speed biru hari ni. Alright, jom kita set up pancing dulu. Kita buat first cast. Alright. Alhamdulillah. Geng, lesen geng. Lesen dia mari tarik nak cabut joran dia, geng. Alhamdulillah. Lesen setahun ni dah, geng. Alhamdulillah. Aduh, sakit oh. Udah. Aku duduk tengah isi ruak ni. Aku duduk tengah isi upaya ruak saat ni. Dia tarik nak cat nak jatuh baru, mak. Pi, gambar Pi. Kena gambar ni Pi. Besar gini mo ni Pi. Tepi ni mak. Belah kiri. Nampak ngamuk muka aku sekali ya Bi. Alhamdulillah. Aku ni rekod aso. Alhamdulillah. Speed iles so. Iles so speed. Aduh. Ni Bi, tepi kebo. Tolonglah. Alhamdulillah. Ada speed biru sini. Ada speed biru sini. Oh, dekat kebun ni mak. Memang ada kebun. Oh, kebun ni memang ada. Tapi masalah aku ni dekat batas tu ni. Aduh. Alhamdulillah. Ada mak. Ada mak. Besar. 2 orang mu. Besar. Memang teluk ni tempat dia main. Teluk. Teduh lah. Meriah sini. Meriah sini. Aduh. Sabar. Oh, saya okey. Sedap ni saya gini, geng. Alhamdulillah. Meriah hari ni. Petang ni. Alah ke petang baru meriah ni, geng. Pi, aku nak akak cek open ni, Pi. Makin senyap. Bawah ni ya, Pi. Oh, dah lah yang mau makan. Oh, jeng. Lek. Dah lah. Aduh. Ya Allah, tolong ya. Ya Allah. Ya Allah besar.
Alhamdulillah. Ada pun sini. Salih kulit juga, Mak. Oh. Salih kulit sebab kepala dia ni lembek. Tolonglah ya Allah. Oh, ada. Baik. Baik bukan ikan. Putih. Oh, dah lain yang makan. Assalamualaikum, geng. Sekarang ni dah pukul 7. Aku pun dah naik ke jeti. Hasil hari ni alhamdulillah. Okey. Ada sedikit berdarah. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sikit rezeki. Ini hasil aku ini. Adalah tak banyak tapi besar jugalah, adalah. Alhamdulillah lah. Alright, geng. Diorang pun dah nak kemas balik. So far sahabat berenam okey, cuma hari kita orang datang hari ni air laju sikit. Pagi tu masa tu air surut, memang langsung tak ada lah, susah sikit lah. Petang bila air start pasang baru dia start makan sikit. Alright, geng, aku rasa tak ada apa kot. Jumpa di next video lah. Yang mana yang dah subscribe tu terima kasih. Yang mana yang belum subscribe tu boleh tekan subscribe dan like dan share lah. Alright, jumpa di next video. Assalamualaikum.